Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Sekarang kita berada di Kota Warisan Kota Warisan, Gua Kota Gelanggi, dekat Jerantut Pahang ni jalan masuk dia. Ni jalan masuk nak pergi ke Gua Kota Gelanggi lah. Tapi sepanjang jalan tadi saya dari Temeloh, keluar kot Temeloh, ambil ke Jerantut. Ni kita belok ke kanan. Kawasan ni banyak monyet So dia kawasan dekat kampung orang juga ni. So kita jalan dulu tengok. So jalan dia is okay lah, tak ada jalan yang teruk-teruk lah. Okay, ni Taman Warisan. Oh bukan Kota Warisan, Taman Warisan. Sini belok kiri. Okey, lajap lah. Tabas. Ni dia punya pintu gerbang nak masuk ke Gua Kota Gelanggi lah. Jalan pun memang muat sebiji kereta Okey, ni dia punya pintu masuk komplek Gua Kota Gelanggi. Okey, rimbun lah pokok hutan, macam hutan lipo jugalah. So kereta ni saya tak pasti nak parking kat mana ni. Mungkin kereta parking kat sini kot. Okay lah, pause dulu lah. RM5 seorang. Okay, ni tadi dia pintu masuk So nak masuk tempat ni kena bayar tau. Kaunter tiket dia untuk dewasa tu RM5, budak-budak RM3. So selamat datang ke Kota Gelanggi lah. Nak masuk ni saya call tadi pun, pakcik tu nama Pak Cat Pak Cat, dia yang jaga tempat ni. So ni lorong nak masuk ke rapat ke gua lah. So muat kereta boleh masuk review pun kena review jalan. Bukan review lah, kalau buat nak cerita kat tempat-tempat ni, nak pergi tempat-tempat macam ni, jalan pun kena tunjukkan juga. Kena tunjukkan jalan sampailah ke tempat yang kita tuju tadi. Yang kita nak tuju tadi pula. So ni boleh masuk kereta. Kalau jalan kaki jauh kot, saya rasa dah dekat ni, tak jauh mana lah. Agak dingin dalam ni kawasan hutan dekat Gua Kota Gelanggi ni. Cuma berhati-hatilah drive. Okay, kita dah sampai dah dekat Taman Warisan Gua Kota Gelanggi. I love Kota Gelanggi. Okay, sekarang kita dah sampai ke komplek Gua Kota Gelanggi Taman Warisan Gua Kota Gelanggi. So ni dia punya, ada dia punya cerita lah, cerita pasal Gua Kota Gelanggi ni. Dia pertama kali ibu orang jumpa gua ni lah. Pertama kali mulai tengok W. Cameron 1882. Ada 2-3 orang Inggeris datang melawat tempat ni lah. So mari kita tengok dulu dalam gua ni. Ni dia komplek dalam gua ni. Memang sangat unik. Ada kelawar. Bukan.
Lawa ke burung? Bunyi macam burung. Tapi kalau kelawar mesti tempat ni bau tak kelawar, mungkin burung lah. Burung layang-layang. So indahnya ciptaan Allah Ta'ala ni. Tengok dia punya bentuk-bentuk batuan dia dalam gua ni. Memang macam samalah macam gua-gua lain yang kita pernah pergi tengok dekat mana? Dekat gua kat Perlis tu. Aduh, lupa lah pula nama gua tu. Wah, Allahu Akbar, cantiknya dia punya ni. Ni sama macam kalau kat gua ikan, gua kelam. Gua kelam Perlis. Kat sini komplek gua ni memang banyak gua. Ni gua tongkat. Depan sana lagi ada lagi gua. So inilah dia. Gunakan dia punya batuan apa semua. Oh, burung. Dia burung bukan kelawar. Dia punya bentuk batuan dia. Ini gua yang orang kata apa, sudah terbentuk beribu tahun dulu. Mungkin beribu tahun dulu. Tengok batu-batu dia. Memang cantik lah. Memang cantik lah dia punya bentuk. Dan banyak air menitik. Mana air-air daripada atas bangun gua ni lah. Oh, memang sangat, ciptaan Allah ni memang sangat menakjubkan. Kita sendiri pun tak boleh nak fikir, dan kita sendiri pun tak boleh nak buat keadaan situasi gua macam ni. Ni dia ada sijil Jabatan Mufti Negeri Pahang, dengan disahkan gua tongkat ni Taman Warisan Kota Gelanggi. Oh, Azimut Kiblat. Cantik. Mungkin ratusan ribu tahun dulu ni mungkin ada orang-orang zaman batu, zaman-zaman dululah pernah mendiami tempat ni ke, kita tak tahu. Mungkin jadi kediaman untuk orang-orang dulu. Batu, tapi ni yang tak tahan ni vandalism lah. Conteng nama dia kat sini apa semua. Saya perjalanan nak datang ke sini lebih kurang dalam 3 jam dari KL. 3 jam. Dan saya sampai dalam pukul 12 tengah hari ni. So kita tengok dulu. Visiter tak ramai. Sekarang tadi ada orang, sekarang tinggal saya dengan wife saya je kat sini. Ini cerita pasal gua Kota Gelanggi lah. Ni gua legenda, ada sejarah tersendiri. So nanti kita baca kejap lagi lah. So saya suka tengok keadaan situasi bentuk gua ni dari atas belah ke bawah dia ni. Bawah gua ni ada
macam sungai. Ke sungai pun mungkin lah ada anak sungai kat bawah ni. So mungkin airnya sejuk lah, sebab area ni pun sejuk. Ada rasa dingin sikit lah. Okey, kita bergerak ke bahagian hadapan. Sekejap lagi. Okey. Oh, tengok dia punya ni lah. Ini mungkin batu-batu yang berjurai-jurai ni mungkin disebabkan air ni kot. Disebabkan air yang mengalir, yang jadi macam ni kot. Hakisan air. Ni benda-benda macam ni. Ni air gunung kot, yang berjurai-jurai macam ni. Okey, kita sambung lagi perjalanan kita ke gua-gua yang seterusnya. Sebab kat sini rasanya dia ada banyak gua banyak gua-gua kecil kat sini. Ni dia. Gua silat, gua apa. Kita ni berada di gua berapa ni? Gua pertama, gua tongkat. Maknanya ada gua kepala gajah lah, macam-macam lah. Gua potret macam-macam ni kat depan. So kita sambung sekejap lagi. Kita sambung perjalanan kita ke depan. Okey. Okey, settle. Kat sini ada toilet lah, jangan risau kalau datang tempat ni. Cuma dalam dia sunyi sikit lah kat area gua ni. Sebab dia hutan hutan ada gua-gua. So kita nak pergi ke gua yang kedua. Ada 16 kalau tak silapnya. 16 gua ada dalam ni. Tak apalah. Kita pergi tempat ni, tempat mana yang sempat lah. Sebab sekarang pun dah nak pukul 1 dah hampir pukul 1 tengah hari. So inilah jalan dia. Harap-harap tak ada kereta yang keluar lah ke depan. Dalam kawasan ni pun ada orang berkemah. Ada kat orang berkemah. Tadi saya tanya dengan pakcik yang jaga kawasan ni. Nama dia apa dah, lupa lah. Osman bin Ahmad ke apa, lupa tadi. Orang panggil dia Pak Cat. Lupa nak mention. Bayaran masuk tempat ni RM5. Ke dah mention dah tadi, lupa lah. Tu sungai, tepi tu anak sungai belah kiri. So kita terus ke gua yang seterusnya. Ni kot, mungkin kot nampak ada wakaf tu. So memang kawasan ni sangat hijau lah. Hijau dengan hutan Okey, jalan dulu. Jalan dia okey lah, tak ada masalah. Ni gua terang bulan. Ini kena panjat ni. Gua terang bulan ni kena naik. Banyak tangga. Kita tengok depan dulu. Kita tengok tempat yang mudah-mudah lah. Mudah-mudah nak masuk. Okey lah. Kita ni dulu. Okey. Rupanya kat depan ni dia. Ni dia. Ada tempat letak kereta apa macam ni lah. Ni baru betul gua Kota Gelanggi. Yang tadi tu gua Kota Gelanggi juga. Tapi ini mungkin yang gua yang besar sikit lagi. Besar sikit lah. So sini barulah nampak ada kereta urang, ada apa semua. So bolehlah kita explore. Bolehlah kita explore kat gua ni sekejap. Tu dia nampak gua Kota Gelanggi. Ni gua Kota Gelanggi ni. Yang tadi tu gua Tongkat yang saya pergi tadi tu, yang mula-mula tadi. Tu orang panggil pakcik tu, panggil Pak Cat dia yang jaga kawasan ni. Apa-apa hal boleh refer dengan dia lah. Okey, jom kita pergi keluar jap, tengok gua ni. Okey, kat sini ni gua Kota Gelanggi. Boleh naik ke atas sana. Boleh masuk dalam sana tu. Ada tangga. Tu tangga dia. Kat sini jangan risau. Ada sana tu toilet. Yang kat sini pun ada nampak orang berkemah. Tu orang berkemah tu.
Tu orang berkemah ada bermalam kat ini. Lepas tu bangunan sebelah ni bangunan warna coklat tu surau. Surau. Pakcik tu cakap surau. So kita cuba masuk ke dalam gua Kota Gelanggi ni. Tinggi juga gua ni. Ini tangga nak naik ke gua lah. Kita tengok takat ni je lah. Kalau boleh naik sampai atas, kalau boleh sini je lah. Oi, tinggi juga. Oh, rasanya tak boleh nak naik ni. Tak sesuai dia punya tangga tu ha. Bukan tangga ni, pijak-pijak atas batu macam tu je. Kalau tak ada tempat nak pegang nak apa, memang boleh jatuh ni. Tapi tak apalah, kita duduk bawah ni je lah. Okay, kita pergi ke next gua lah. Gua tadi memang sangat tinggi lah. Nak naik dia punya pun bahaya, nampak macam tak sesuai. Nak panjat naik, risiko risiko keselamatan lah. So, kita cuba masuk yang dalam sini ya. Ini ada orang kemah ni, ada orang camping kat sini. Oh, zon ni zon tiada tong sampah. So sampah kalau buat sampah kena buat balik buang sendiri. Okey ni. Okey ni tunjuk dia ni, signboard ni. Gua dia punya ni ada 19 gua dekat ini. So kita dekat gua apa ni sekarang ni? Gua bulan terang kot. Gua balai. Nombor 2. So banyak 19 gua. Ni ada wakaf, ada apa semua ni, ada tapak kemah apa semua ni. Boleh lah nak berkemah. Oh, ni dia gua balai. Panjat tinggi tangga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni mendaki sikit lah. Nak naik ke Gua Balai. Ni komplek Gua Balai. Tu ada pengunjung kat atas. Gua ni tinggi sikit. Tu kena naik dengan tangga. Sama macam dekat Ipoh tempoh hari. Suasana dia hijau, talipo. Ni pun tak tahu ni tangga nak naik ke mana. Saya rasa mungkin ada ni lagi kot, tapi tak ada orang naik dah kot. Okay, tinggi baru melangkah naik, belum nak naik tangga dia lagi. Tangga tempat ni. Jom kita naik. Okay, suasana kat atas tu ada 2 orang pengunjung tu. So gua tu lah yang dipanggil Gua Balai. So kita kena naik tangga ni lah, kena mendaki sikit lah. Okay, jom kita naik. Okay, first dia naik tangga ni dululah. So kaki nak kena kuat lah naik ni, tinggi ni.
tinggi ni dia. Okey, jom kita naik lagi. Ada lagi satu tingkat. So nak naik ni memang kena berhati-hatilah, sebab tangga pun basah, sebab dibasahi air benda gua tengok topi saya. Okey, alhamdulillah dah sampai. Inilah dia suasana dalam gua balai. Gua balai dekat gua yang ke gua yang ke-2. Boleh lihat lah macam mana rupa dia suasana dalam gua. Ni pintu masuk gua. Tinggi saya naik tadi. Okey, ni pintu masuk gua lah. Tu tangga tadi. Okey, tu dia. Tu nampak ada 2 orang visitor tadi. Punyalah tinggi naik tangga ni kan. Tinggi. So inilah bentuk gua balai yang dipanggil gua balai. Saya pakai torchlight pun tak nampak nak suluh dalam ni. Suasana dia sangat, nak kata gelap pun dia ada lubang-lubang cahaya lagi. Ada pintu gua sana Bukan, nak kata pintu gua pun macam tingkap lah. Ini suasana dalam gua balai. Nampak macam kesan hakisan macam hakisan air kat dalam ni. Nampak ni. So macam ni lah, macam mana kehidupan orang dulu-dulu, tahun-tahun zaman-zaman batu, zaman paleolitik lah, mesolitik lah. Dalam ni lah tempat tinggal dia orang masa zaman-zaman tu. Okey, tengok dia punya ni, bentuk batu dan sebagainya. Macam air, kena air, bentuk oleh air. Tengok ni macam kesan-kesan air ni sebenarnya ni. So alah, tak ada visitor, kita je ada ni. Sungguhnya ini adalah ciptaan Allah SWT untuk jadikan iktibar yang pengajaran kepada kita manusia. Kita tidak mampu untuk melakukan benda-benda macam ni melainkan dia. So kita ni datang ambil iktibar, ambil pengajaran. Tengok dan lihat, ini gua ni dah mungkin dah beribu tahun berada di sini, dan kita diberi rezeki oleh Allah untuk datang melihatnya. Banyak lubang kat atas sana, dan sana tu tingkap gua lah kot. Okey, okey, kita turun sekejap, tengok kat tengah ni macam mana. Tapi ni macam batu apa tu yang ini macam ni orang dah buat ni. Bukan yang terbentuk asal Yang terbentuk asal yang ni lah. Kita cubalah nyalakan flash. Ya Allah, cantik cantik dalam ni. Tu dia, kesan-kesan macam kesan-kesan air apa semua. Beginilah
keadaan di dalam gua. Tengok dia punya bumbung. Bumbung lah kita panggil. Bumbung gua lah. Okay, kita sambung lagi next. Tengoklah kalau sempat untuk gua yang kedua. Ni gua yang kedua Gua yang bukan kedua ni ketiga. Ketiga. Yang tadi saya tak boleh nak naik sebab tinggi sangat. Okay, kita sambung je lagi. Kita sambung lagi lepas ni. Okay, sekarang kami sudah pun berada di bawah di luar gua balai. So ni tangga dia ni tinggi berhati-hatilah kalau siapa yang datang sini. Tangga dia tu ada basah sikit lah sebab air ni kan, air bukit ni, air gua ni. So tempat ni memang tempat yang hijau, hutan keliling, tapi yang yang tak berapa syoknya tu kita je lah. Contoh macam sekarang ni saya dengan wife saya lah ada kat sini, kerana pengunjung tu tak ramai sangat kat sini. So nak datang tu berhati-hatilah. Kalau datang kalau boleh datang ramai lah. Datang ramai sebab tadi masa saya datang tadi tu ada lagi seorang dua pengunjung. Tapi saya tak pasti dia ni orang dari mana. So sekarang ni saya dah nak berjalan keluar daripada gua balai ni. So mungkin tak cari lah kot gua lain kot. Sebab ni pun dah 4 gua dah masuk. So sini pun ada juga pokok kayu macam ni Ni pokok kayu jenis apa ni? Payang. Ada macam pokok herba kat ni. Tu macam dekat Gunung Ledang. Kat Gunung Ledang. Ni pun ada ni kayu arang. Pokok kayu arang lah, kasah lah. So kalau korang tengok pokok-pokok yang ada diorang letak tagging macam ni, jangan mandai-mandai lah. Korang nak patahkan ke, nak ambil bawa balik ke, part-part dia daun ke apa ke, tolong jangan ambil. Sebab pokok ni dijaga dan terpelihara macam hutan lipo lah. Korang tak boleh nak ambil sembarangan. Okey, kita ke depan sikit. Dengar bunyi burung dan juga unggas dalam hutan ni. Ni baru siang lagi. Kalau malam hari saya tak tahulah macam mana kan. Mungkin lagi meriah kot. Tu gua balai, pemandangan dari jauh lah. Okey, ke depan sikit. Okey, ni ada macam tempat untuk kemah ni. Untuk orang datang camping ke, kemah ke kat area sini. Dia ada wakaf biji macam ni. Ni kaki bukit lah. Bukit batu. Ni pokok pelong. Ada pokok pelong. Banyak agak pokok yang dipelihara kat dalam ni. Okey, ni lah tapak kemah ni. Saya pusing balik kawasan ni. Katanya dia orang ni berkemah sampai malam. Saya tak tahulah, mungkin dia orang bermalam kat sini lah. Mungkin dia orang pergi hiking ke apa ke dekat area sini. Okey, kita tengok dulu apa lagi ada kat depan. So rasa saya ada apa dah kat sini. Sekarang pun dah jam 2 petang. So saya rasa dah nak keluar daripada kawasan ni lah. Sebab tempat ni sunyi sangat. So memang kemah ada, tapi orangnya tak tahu pergi hiking ke mana, pergi bukit mana. Sebab dia banyak tempat sini banyak gua. So saya tak pastilah dia orang mana pergi. So
Okay, takat ni je dulu kita video saya untuk melawat komplek gua Kota Gelanggi. Okay, bye. Kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang ni kita sebab saya singgah kat sini tadi, so kita sekarang dah nak berjalan balik ni. Nak balik ke Temerloh. So saya nak cakap tentang jalan jalan nak masuk ke komplek Gua Kota Gelanggi ni. Inilah jalannya. Jalan masuk pun ini, jalan keluar pun yang ini. Kalau korang datang first time datang tadi, saya mula-mula datang tadi tu memang rasa cuak jugalah. Saya ingatkan kereta kat luar sana parking. Nanti sekejap saya tunjuk. Ada pondok pengawal kat luar sana tu, tapi tak ada orang. Tapi tempat ni jangan risaulah, sebab dia ada petugas dia yang jaga kawasan ni, ronda. Ada kadang dia ronda dengan motor, kadang dia jalan kaki, kadang pakcik, yang orang panggil dia pakcot. Pakcot dia panggil dia keluar masuk dalam kawasan ni lah. Dia yang jaga kawasan ni. Yang orang hiking ke apa, camping tu, ada kemah tadi tu. Itu memang dia masuk pantau lah. Dan kawasan tu untuk makluman korang memang tak ada tong sampah Kalau korang bawa sampah, bawa apa ni, so makan tu kena buang kat luar lah. Ni ni pondok ni. Sepatutnya rasanya pakcik ni biasa kat pondok ni, tapi tadi saya datang memang tak ada orang lah sini. Saya ingatkan parking kereta kat sini, tapi rupanya boleh masuk ke dalam sampai ke kaki gunung tadilah. Ini pakcot pakcot orang yang jaga kawasan ni. So inilah jalan masuk ke komplek Gua Kota Gelanggi. Ni pintu pagar dia. Ni pintu pagar dia. Okay. Jalan dia okey, tak ada masalah. Cuma muat satu kereta je lah nak lalu sini. Muat satu kereta, lepas tu kena berhenti beralah lah. Sama lah mana pergi kat tempat itu terjun mana-mana. Alamak, ada biar awak lah pula minta jalan. Pos. Okay, ni pintu gerbang nak masuk ke Gua Kota Gelanggi lah. Sini. Okay, kita berhenti kejap lah. Kita berhenti sekejap ke ni. Kiri kanan dia lecak sikit lah. Air Okay, ni pintu gerbang masuk nak ke Gua Kota Gelanggi lah. Memang klasik lah pintu gerbang dia ni. Ada punya reka bentuk dia. So memang nice lah. Okay, so ni lah jalan dia. Kita akan ambil sampai keluar nanti. Okay, kita dah nak jumpa jalan. Nak jumpa pula jalan keluar ni. Tadi kita mana? Kanan kan? Betul lah. Kita kena belok kanan lah. Kalau belok kiri, tu tempat letak bas. Okay. Tempat letak bas. Okay. Belok kanan, jalan terus. Okay. Jalan dia is okay lah. Tak ada masalah. Cuma jalan kat dalam gua tadi tu lah, nak ke gua tu lah yang agak ni sikit lah. Agak teruk sikit lah. So kita dah menuju keluar, nak pergi ke Temerloh. Kita ambil kanan kanan ke lah? Ke kanan ke tadi? Kiri, alamak, salah jalan lah. Sorry nak kena kona balik ni kereta ni. Kita rasanya betul lah, kita ke kiri bukan ke kanan tadi. Kita ke kiri sebab tengok signboard tu dia tunjuk Kota Gelanggi ke kanan tadi. Tu ni jalan keluar ni is okay lah. Tadi masa first datang tadi kita masuk memang dia tunjuk jalan shortcut kot dalam Felda lah. Okay, kita tunjuk jalan ni, jalan keluar ni sampailah ada jumpa dah jalan besar. Ini dia. Ni tempat orang jual durian dah tadi jual durian. Bolehlah korang keluar gua datang makan durian kat sini. Banyak satu longgok RM50.
So kita ke kiri dulu. Nak isi minyak kereta dulu. Okay untuk korang kalau buat video tolong review jalan sekali lah. Jangan buat video jalan masuk kau tak tunjuk. Memang nanya lah. Kalau apa, orang tak tahu memang nanya lah. Okay, memang nanya. Ni nasib baik jalan dia cantik. Okey lah, tak apalah. Saya rasa cukup setakat ni dulu. Kita jumpa lagi, InsyaAllah. Okay, bye.